MR Driven. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيظا للقلوب مطهرا. Yang RM50 dulu. Yang RM50 sumbangan tu lepas makan nanti. Boleh? Boleh sini kata.
Rasa bahagia, seronok, cinta dan semuanya. Dan mungkin kita terlepas pandang, ingat-ingat tapi tak selalu, iaitu 1447 tahun dahulu kita pernah diungkapkan rasa cinta kepada kita semua dalam keadaan kita masih tiada, iaitu tidak lain tidak bukan yang telah kita lakukan tadi dengan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari contoh yang paling orang sayang, Rasulullah lah. Nak cari contoh orang yang paling hebat bercinta, Rasulullah. Jadi pagi ni kita nak berselawat sambil kita bergerak, sambil kita berarak, tidak lain tidak bukan kita nak nama kita ditempa. Satu ketika dan saat kita memerlukan syafaat daripada Rasulullah saat di akhirat nanti. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sallallahu alaika. Cepat ide. Muhammad wasallam, ya Nabi, salam. Cepat ide masuk YouTube. Salam alaika. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kasih Ustaz Izul, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah kita bertemu di Sultan, di Al-Barakah Sultan. Semalam saya ada di Tasik Melukuk, malam sebelumnya saya ada di Kota Baru Kelantan, malam sebelumnya saya ada di Serendam, malam ni saya ada di KL, besok saya ada di Air Tawar. Jadi sejak saya mula ceramah balik 1 Mei, yang dua tak berhenti pada dan 2 hari saya demam, hari ini dengan semalam demam dan sejuk gigit. Tapi menyenangkan tanggungjawab, menyenangkan tuan-tuan datang lagi jauh daripada saya. Maka walaupun demam dah 2 hari tetap saya datang. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada manfaat atas pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Al-ibadah itulah pembela kita. Gantung lebat. Tuan untuk menutup, tolong tuan berikan tepukan yang paling gemuruh untuk kepada Tuhan. Apa yang kita semua harapkan, semoga Allah memudahkan urusan dakwah yang kita teruskan Ilyas. Yang paling penting sekali, tuan aminkan ramai-ramai, semoga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada yang kita teruskan Ilyas. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, selepas ini kita akan teruskan dengan sesi bergambar. Kita akan panggil kumpulan baik. Baik, dipersilakan seterusnya sahabat Majlis Ilmu JBT. JB kita. Puan yang puan
pondok berwarna-warni. Okey. Contoh rumah saya warna purple belakang. Rumah oh, macam tu pun. Yang saya faham. Saya nak rumah kayu. Yang ni pondok kayu Datuk Wah, dulu plan Datuk nak duduk. Jadi sebagai contoh pondok kayu kan. Tak apa siap. Ni namanya rumah selek. Select ni. Kat sini pondok ni macam Datuk kata berkembang dua. Ada 12 pintu. Oh, semedi lah. Yang berkembang dua tu semi kan. Yang teres harga ni berbeza. Wakaf 55. Dia ada bilik. Semua ada bilik kat sini. Sebulan berapa bayar? Ya? Bayar berapa? Bulan tak ada lagi. Dia dah wakaf. Oh, ni wakaf kan? Assalamualaikum. Saya bawa dari Johor. Ini saya bekas ni saya orang Johor. Ni. Telur rumah dia. Cik. Ya. Jadi oleh kerana pelawak pertama sila ambil orang satu buku kacang durian. Alhamdulillah. Durian lah pula. Suara satu kan? Dah kita beli wakaf. Ambil orang satu. Pindah ke pindah mai. Tak kisah. Dari luar. Siapa kita boleh urus contoh tengah-tengah belajar kita tinggal di sini. Betul. Yang kita wakaf tu lah bilik. Berarti saya bawa lagi. Oh, duk bilik. Bilik tanah 2 pintu. Urusan Bilik satu. Bilik satu. Sebab tak makan Saya duduk pelaminan. jadi semua dibuat. Ibu urus semua nak ni semua. Ya orang kaya ni. Ustaz-ustaz di mana? Ya, kalau boleh Ni bilik. kat sini dah sebab tadi kesian kat kita. Contoh saya waktu dalam bekas Terengganu. Saya kisahkan anak mana saya banting. Di atas meja tu ada salah. Belakang teman-teman dapat duduk sebelah ustaz.